lagi rakam dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. مرحبا بالجميع حياكم الله كيف حالكم يا جماعة تمام هل كل شيء على ما يرام كل شيء على ما يرام أستاذ. ممتاز أتمنى أن تكونوا في الصحة الدائمة تكونوا يعني بالخير إن شاء الله والحمد لله نشكر الله بنعمته نستطيع أن نلتقي في لقاء جديد متجدد. Kita jumpa lagi pada pertemuan seterusnya. Okay, pada malam ni kita نريد أن نواصل درسنا الجديد. نأخذ موضوع رائع ممتع. Kita nak malam ni kita nak belajar tentang fi'il mujarrad wa fi'il mazid. Sebelum ni kita dah fokus tentang fi'il yang ada huruf illah kan. Fi'il misal, fi'il naqis, fi'il yang ada sabdun yang mudha'af dan sebagainya. Cara apabila dia isnad dengan dhamir yang baris. Okay? So biduni tadyi'il al-waqt atau biduni al-italah nahnu nabda mubasharah. معنا طالبان ممتازان ما شاء الله مجتهدان الطالبة Puan Asila dan Akhi Fikri. Okey, mungkin kama fa'alna daiman. Dia ada beberapa bahagian kat sini. Okey, mungkin Akhi Fikri anda taqra awalan fahima at-tilmizu. Baca yang ni اقرأ الجملة أولا ثم مقابلها. Okey, yang bertentangan dengan dia. Yani نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمثلة الموضوع أولا المجرد والمزيد. المجرد والمزيد مجرد ثلاثي ومزيده. الثلاثي لا ثلاثي مضاف إليه. مجرد الثلاثي ومزيده. Dia sebenarnya مجرد الفعل الثلاثي itu sebenarnya. Okey, تفضل. جملة أولى. الأمثلة فهم التلميذ الدرس حمل الجمل القطن. لا بعد فهم التلميذ الدرس أنت تقرأ جملة مقابلة أمامها أو بعدها. أفهم الأستاذ التلميذ حمل الجمل القطن حمل الرجال الجمل لعب الولد لعب الولد أخاه. أوكي. لعب الولد أخاه. أوكي حسبك شكرا. أوكي لنفهم المعنى أولا. أوكي جملة ayat pertama ni apa makna dia? Apa agak-agak maksud dia? Fahimah. Dah ni ha. Pelajar itu tu telah memahami pelajaran. Okey, ini fi'il fahima ala wazan fa'ila wa huwa wa ba'daha fa'il kan? Fa'ilah marfu' bid dhammah. Yang ni pula adalah apa? Maf'ulun bih. Okey. Fi'il ni fi'il sulasi, fi'il mujarrad ke fi'il mazid? Mujarrad ke fi'il mazid? Mujarrad. Okey, dia mujarrad. Dia yang fi'il yang kaku ataupun fi'il yang terbentuk dengan 3 huruf. Okey. Yang ni pula apa makna? Ma makna afham al-tilmiz telah memberi faham ustaz itu kepada pelajar. Aywa. Okey, jadi afhama dia tambah alif kat sini. Ni masih lagi fi'il madhi ke dia jadi fi'il mudhari'? Ni dia fi'il madhi ustaz. Sulasil mazid. Ahsanta. Okey. Dia bermaksud apa?
dia hanya tambah alif di depan. Jadi Naam. sini kenapa madhi sebab fi'il tu dia yantahi bi fathah kan, mabni al fathi. Jadi fa'ilnya kat sinilah. Kalau ini tadi pelajar itu telah faham akan pelajaran, yang ni pula ustaz itu telah memahamkan akan pelajar itu. Macam itulah. Okey. Dia ada tambah tu buatkan, dia ada satu perbuatan iaitu menjadikan seseorang itu faham. Faham? Naam, Ustaz. Okey, semua jumlah thaniyah hamalal jamalu al-qutna. Maknanya apa? Hamalal unta itu telah membawa barang kan. Qutna ni inilah cotton. Cotton tu apa? Kapas. Dia telah membawa apa? Dia telah membawa kapas. cotton. Cotton pun dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Arab, Melayu kapas lah kan, betul tak? Betul. Jadi siapa ambil ni? Arab ambil English ke English ambil Arab kan? English ambil Arab. English. Begitu juga perkataan earth. Earth mana kata earth? Bumi, Ustaz. A-E-R-T-H kan? Arab bunyi dia apa? R. Lama-lama jadi earth. Dia Arab juga. Okey, dia isti'arab. Okey. Ini untuk itu ini fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Okey, ini biasalah. Untuk tu dia membawa mungkin seguni kapas. Okey. Yang ni pula muqabiluha atau muqabilaha. Hammala. Apa makna dia? Apa makna dia pula? Hammala arju al-jamala. Lelaki itu menaiki unta. Okey. Kalau maksud dia hamala ni unta itu membawa kapas, yang ni pula hammala dia membawa juga. Tapi siapa bawa? Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ulun bih. Makna kata lelaki itu telah membawa atau mengangkat siapa? Unta. Boleh tak? Tak boleh. Maknanya okey, bukan diangkat, maksudnya macam pelik lah. Maksudnya kalau tadi Jamal tadi, unta tadi membawa kapas, kalau ayat kat sini pula dia meletakkan dia maksudnya dia macam dia boleh juga membawa, maksud lelaki itu mengangkat. Sebab apa? Sebab kat sini ada perkataan syaddah. Maksud mudha'af macam mana tulisan dia? Mudha'af maksudnya musyaddad, maksud bisyiddah kan? Maksudnya bersangatan. Mudha'af berganda-ganda, bersangatan. Maksudnya lelaki tu dia angkat sungguh-sungguh. Macam juga perkataan qata'a, memotong. Qata'a mungkin dia potong tu dengan menggunakan tenaga yang lebih. Mungkin dia potong tadi mungkin dia potong ikan, potong sayur dia qata'a. Tapi kalau qata'a ni mungkin dia banyak potong ke, ataupun dia ada makna syaddah kat situ. Itu sebab syiddah. Kan sabdu tu juga bukan perkataan syaddah kan, merujuk kepada mudha'af yang bermaksud tad'if. Dia berganda-ganda. Jadi dia boleh dia kat sini dia maksudnya dia kalau kat sini maksudnya dia nak memuatkan ataupun memuatkan barang ke atas unta itulah. Okey. Jadi bezanya hamala ni dia meletakkan macam tu. Bukan, unta tu sendiri dia membawa kapas, manakala yang ni pula lelaki itu telah memuatkan barang di atas unta tersebutlah.
Okey, boleh faham? Sebab apa? Sebab ada apa kat sini? Sebab ini fi'il yang ada tambahan sabdu. Yang ni 3 huruf je. Ini mudha'af, ini mujarrad, ini mazid. Okey, yang ketiga pula, yallah. La'iba La'iba al-waladu anak lelaki itu telah bermain. bermain. Biasanya kalau dia nak contohnya dia bermain bola, kita tambahlah la'iba al-waladu bil. Dia mesti bi. La'iba bil kurah. Dia bermain dengan bola. Maksudnya dia main bola kat situ lah. Kan? Ada sesuatu tu dia gelecek-gelecek kat situ ke, dia buat pegang ke apa. La'iba bidumyah. Budak tu bermain dengan anak patung. Okey, dumyah. Okey, tapi yang ni pula sini cukup dengan fi'il dan fa'il je. Tak ada maf'ulun bih. Okey. Macam ni pula sebab dia main sendirian. Ini pula la'aba al-waladu akhahu. Kat sini dia tambahan alif. Ini adalah fi'il mazid bil alif. Maknanya apa? Budak lelaki itu bermain dengan abangnya ke, dengan saudaranya ke, boleh lah. Okey? Itu ada beza dia. Bila dia tambah sesuatu pada fi'il, maka dia akan berubah sedikit maksud dia. Okey? Faham betul? InsyaAllah. Fahimna? Faham tu Ustaz? Boleh kan? So fi'il mazid dan juga fi'il mujarrad dan mazid ni pentinglah untuk kita memahamkan ayat tu. Okey, tafadhal Sayyidah Asila. Bismillahirrahmanirrahim. Dafa'al ma'us safinah. Ina dafa'al ma'u. In dafa'al ma'u. Rafa'al jundiyu arroyah. Irtafa'il arroyah. Irtafa'atir raya. Betul? Hamiral wardu. Ihmarral wardu. Darabal ar-rajulu as-sariqu. Darabal ar-rajulani. Hasunal ajju. Tahassanal jawu. Okey. Nombor 4 ni. Okey, hasbuk. Syukran. Dafa'a al-ma'u as-safinata. Ini fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Apa makna dia? Kapal itu mengandungi air. Apa maksud dafa'a? Dafa'a biasa. Dafa'a memotong Qata'a. Potong dafa'a. Kalau contoh kan, kalau kita idfa'. Dia ada beberapa maksud lah. Dafa'a yadfa'u idfa'. Juga dia juga boleh membawa maksud membayar. Dan juga dia bermaksud menolak. Kan push kan, kalau kita pergi kedai tu dia suruh idfa'. Maksudnya kita kena push lah. Faham? Okey, jadi kat sini dafa'a maksud sebab ini fa'il. Jadi fa'il maksudnya yang menolak tu apa? Air. Air menolak apa? Air menolak kapal. Air telah menolak kapal. Macam okey, sebelah ni pula in dafa'a. Ni dia tambah alif nun je. Mazid bi alif wan nun. Jadi ini fa'il je. Apa berlaku pada air tu? Air tu tertolak, ataupun nak kata air tu tertolak, mungkin air tu mengalir ke, boleh lah. Mengalir deras tu. Air tu telah mengalir ataupun lalu, air tu lalu, kan, lalu ataupun mengalir.
Indafa. Okey, yang kelima rafa'al jundiyu ar-rayata. Rafa'a mengangkat. Siapa mengangkat? Al-jundiyu. Askar. Dia angkat apa? Mengangkat bendera. Bendera. Jadi bila dia angkat, maka apa berlaku pada bendera tu? Bendera tu berkibar naik. Berkira itu terangkat. Oh, terangkat. Sebab dia mesti ada kait dengan rafa'a. Rafa'a angkat, irtafa'a terangkat. Faham? Mungkinlah maksud dia angkat tu macam dia nak kibarkan kan, tapi maksudnya terangkat. Itulah. Hamira Merah. Hamira al-wardu. Apa makna dia? Bunga mawar merah. Nah, bunga mawar itu berwarna merah. Macam itulah. Sebab hamira ni maksudnya, tapi dalam bentuk fi'il lah kan. Maksudnya bunga mawar itu berwarna merah ataupun telah berwarna merah. Kan itu dah macam bentuk fi'il sikit lah. Okey, tapi kalau ihmarra, Maknanya menjadi merah. Bunga mawar. dia berubah kan. Kalau macam ada sabdu kat sini, ada tambahan ada syaddah di belakang dan alif di depan. Untuk warna, dia mau masuk berubah. Ihmarra wajhuhu. Mereka mukanya telah berubah kemerah-merahan. Macam tu. Kalau hamira saja, bunga itu berwarna merah lah. Okey, Jahid. Naam, Jahid. Ahsan. Kemudian yang ketujuh, jumlah sabi'ah. Daraba ar-rajulu as-sariqa. Maknanya apa? Lelaki itu memukul pencuri. Ar-rajulu. Okey. Dia daripada perkataan daraba, menjadi tadaraba. Apa makna pula? Tadaraba ni saling memukul. Sebab wazan tafa'ala. Ahsanti. Bila fi'il terbentuk atas wazan tafa'ala, dia bermaksud ada musyarakah di antara dua orang lah. Tanaza'a ar-rajulan, tadaraba rajulan, dua orang lelaki sedang saling memukul. Ustaz ni sebab ada alif ke? Sebab ada ta dan juga alif. Ada tambahan dua huruf kat situ. Contoh yang lain seperti ta'amalah. Kan muamalat kan, betul tak? Bermuamalah. Tapi kalau ta'amalah, saling bermuamalah di antara dua orang. Berhubung ke ataupun tawasala. Kalau wasala macam kita nak sampaikan kepada seseorang. Tapi kalau tawasala ar-rajulan, dua orang lelaki saling berhubung lah. Okay, jadi wazan tafa'ala ni bermaksud musyarakah baina syakhsain. Dia ada perkongsian ataupun dilakukan dengan dua orang lah. Okey, hasuna al-jaw. Ini macam hamira. Cuaca ataupun udara itu bagus. Telah menjadi bagus kan. Telah elok. Hasuna, bukan. Maksud hasuna al-jaw ni maksudnya udaranya bagus. Tapi kalau tahassana, telah menjadi bagus. Dia berubah. Contohnya macam ada kita fatahna al-nafizah kan. Summa tahassana al-jaw. Bila kita buka je tingkap tu, udara menjadi tahassan. Menjadi ahsan. Lebih baiklah kan. Jadi kita akan sebut kat situ tahassana, udara tu dia menjadi lebih bagus. Okey, dia sebab ada ventilation. Jadi dia oleh sebab sesuatu lah berubah. Okey, tafadhal akhi Fikri, kamil jumal fi qism الثالث. radiyal walidu an ibnihi hadabaz zahru istardal waladu abahu hadabaz zahru
ihdawdaba az-zahru. Okey, hasbuk. Okey, ayat yang pertama apa maksud dia? Ayah telah meredai anaknya, anak lakinya. Radiya. Okey, radiya an. Dia ada ni lah, radiyal waladu an ibni. Dia panggil apa? Muta'addiyah bi ahruf, kan. Dia redha dengan anaknya lah. Okey, tapi yang nama yang sebelah kiri ni pula, dia daripada perkataan radiya juga, tapi ditambah istarda. Apa makna dia? Dia tambah alif sin ta. Bila ada tambahan alif sin ta pada huruf yang tiga, pada fi'il yang 3 huruf, dia ada membawa maksud yang lain, iaitu membawa maksud meminta. Dia maksud apa? Meminta. Jadi budak tu meminta apa agaknya? Meminta keredaan. Budak itu sebab dia ada fa'il kan. Jadi kita kena fokus pada budak tu lah. Budak itu telah meminta keredaan akan ataupun daripada bapanya lah. Tapi tak boleh lah istarda al min, tu uslub Melayu. Okey, kalau uslub Arab dia terus kepada mudhafun ilaih pula, maf'ulun bih, maf'ul bil alif. Sebab ni min asma'ul khamsah. Okey. Dia wazan istaftaha, minta untuk buka, istakhraja, minta untuk keluarkan, ista'ana, minta bantuan, minta tolong. Kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong. Pada fi'il yang ada tambahan mazid bil alif was sin wa ta lah, salasa huruf. Begitu. Okey. Faham tum? InsyaAllah. Okey, kemudian hadaba az-zuhra. Apa bermaksud hadaba az-zuhra? Hadaba ni, hadaba ni. Bengkok, punggung, membongkok. Ada apa? Dia tak boleh hadiba kan, sebab dia fi'il, dia bukannya isim. Az-zahru Belakang lah. belakang kan. Jadi hadaba maksudnya dia terbongkok macam mana lah. okey, fa'ilnya belakang. Belakang itu membongkok, betul? Betul lah. Sebab apa? Sebab dia ialah fa'il, betul? Dia membengkok hadaba. Dia hadaba pun membengkok juga. Tapi kalau hadaba tu, dia ada maksud yang mungkin lebih lagi lah. Okay, dia bila ada tambahan tu, dia akan bermaksud yang lebih. Okey, kalau daudaba az-zahru. Mungkin maksud di belakang tu mungkin dia terbengkok. Belakang tu maksudnya apa? Maksudnya apa? Belakangnya itu terbengkok. Okey? Dia kalau kat sini kita tengok dia ada tambah alif kat situ, dan sini dia ada alif dan juga waw, serta ada 2 huruf tambahan. Satu lagi huruf tambahan.
Okey, jelas Dan ini adalah fi'il mazid lah. Sebab dia asal perkataannya hadaba je. Hadaba maksudnya membengkokkan. Mungkin Muhammad hadaba zahrahu. Muhammad telah membengkokkan belakangnya. Okey? Jelas insyaAllah? Okey, hal fahimtum? InsyaAllah fahimna. Okey, naqra al-bahas. Oh, kenapa bahas dia punya macam terpadam sikit? Okey, cuba kita baca. Okey, cuba baca. Okey, tafadhal. Akhi. Ada muncul apa tu? Buat cikgu silap. Okey. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahthu kullu mithalin min amthilatil qismil awwali yashtamilu ala fi'lin madin adadu ahrufihi thalathatun. وهذا فيه الثلاثة. الثلاثة وهذا أقل عدد ممكن في حروف الأفعال فإذا وجد فعل وكانت حرفه أقل من ثلاثة كان بعضها محذوفا والأحرف الثلاثة في أي فعل من أمثلة القسم الأول حروف أصلية بدليل أننا إذا حذفنا واحدا منها كالفاء ممكن نقرأ بدليل أننا إذا حذفنا واحدا منها كالفاء من فهم ضاء لفظ الفعل ومعناه سنتا. فجميع هذه الأفعال إذا لا يشتمل لا على حروف أصلية فهي خالية ومجردة من أي حرف زائد على أصولها. زائد على أصولها. لذلك يسمى كل فعل منها مجردا. أيوة أحسنت بارك الله فيك. Okey. Masya Allah, hasbuk. Okey, apa dia kata ke sini? Setiap contoh-contoh daripada contoh dalam contoh di atas mengandungi fi'il madhi yang mana bilangan hurufnya ialah 3. Betul tak? Di mana bilangan huruf-hurufnya tu ada 3. Qismul awal. Ini qismul awal lah. Ini qismul awal. Ada 3. Wahaza aqal adad. Okey, dia kata ini adalah bilangan yang paling sedikit yang ada dalam huruf fi'il. Maksudnya fi'il ni paling huruf pun mesti kena ada berapa huruf? 3 huruf. Tak boleh kurang daripada 3. Itu maksudnya haza aqallu adadin mumkinin fi huruf al-af'al. Fa idza wujida, dan apabila didapati fi'lun, apabila didapati satu fi'il dan ini ahruf sebab apa? Wakanat. Sebab kanat ni untuk jamak kan, untuk muannas. Jadi wakanat ahrufuha. Jadi kata kalau didapati satu fi'il huruf-hurufnya itu aqalla, dibaca aqalla kerana khabar kana, lebih ataupun kalau didapati fi'il kurang daripada 3,
kana ba'duha mahzufan. Maksudnya sebahagiannya itu dihazafkan lah. Mungkin pada fi'il amar ke, okey. Wal ahruf thalatha, dan huruf-huruf yang 3 itu pada mana-mana fi'il dalam bahagian yang pertama ni, yang ni, fahima, hamala, la'iba ni, huruf-huruf itu adalah huruf yang asal. Itu maksud dia. Bidalil li'anna, dengan dalil okey, kenapa dia dibaca bidalili? Sebab dia adalah jar majrur ni huwa mudhaf, dan jumlah selepas tu adalah mudhafun ilaih. Macam tu. Okey? Betul? Okey, jadi dengan dalil ataupun dengan dalil jika kita padam salah satu daripada huruf yang 3 huruf tu, contohnya seperti huruf fa daripada fahima, maka bunyinya hima. Kan? Contohlah kita buang fahima, tinggallah hima. Dha'a lafzul fi'li, hilanglah akan lafaz perkataan juga makna, tak ada makna lah. Itu maksud dia. Fajami'u hazil, dan dia kata, dan semua fi'il ini yang 3 huruf tu, idzan, oleh itu jadi la tashtamilu illa, ni jadi illa, tidak akan lengkap melainkan mengandungi, ataupun semua fi'il itu jadi tak akan lengkap melainkan dia ada huruf yang asal. Okey, maknanya terdapat tidak, dia kena mengandungi huruf asalnya lah. Itu maksud dia yang tadi tu. Dan ia khaliyatun wa mujarradatun, dan fi'il fahima, la'iba, apa semua tadi tu, khaliyah maksudnya tiada, tidak mempunyai, bersih. Boleh juga. Mujarradah maksudnya dia mungkin apa? Mujarradah. Okey, maksudnya khaliyah lah. Okey. Daripada sebarang huruf apa? Huruf tambahan ke atas huruf-huruf yang asal. Maka oleh sebab tiada huruf tambahan dan ke atas huruf asalnya, maka dia dinamakan apa? Yusamma kullu fi'lin minha mujarradan. Okey, ini naib fa'il wa huwa mudhaf, mudhafu ilaih, jar majrur, dan ini adalah maf'ulun bih. Okey. Jadi kat situ khaliyah ni maksudnya kosong ataupun tiada. Mujarrad fi'il mujarrad ni yang asal lah, ataupun tanpa ada tambahan. Itu kita boleh ni lah. Okey. Kemudian kita pergi ke perenggan seterusnya. Okey, tafadhal Puan Asilah, tafadhali. Jiran depan bacot. Wow. Boleh tak macam sikit lah. Bising. Okey, tak apa. Okey, ma'ana Hazikah, ahlan wa sahlan. Kita minta Hazikah tolong baca lah. Boleh Hazikah? Baca je. Puan Asilah dia punya ada orang duk main, duk sambut ni kot Cina. Cina sambut apa tahu ni. Okey, silakan. Wa iza ta'ammalta. Kita bab mujarrad mazid insya-Allah mudah faham kot. Baca dulu. Wa iza ta'ammalta amsilatil kismisani ra'aita anna kullu fi'lun fiha huwa nafsul fi'lu alladhi fil misal المقابل له مع زيادة فالأمثلة ثلاثة الأولى زيد على كل فعل زيد على كل فعل فيها حرف على حروفه الأصلية
فالهمزة زائدة في أفهم والميم زائدة في في حمل والألف زائدة في لاعب أيوه والأمثلة الخمسة التي بعدها زيادة على كل أيوه فعل أيوه أحسنتي. حرفان على حروفه الأصلية. أيوه فمرة تكون زيادة بالهمزة نون النون ومرة بالهمزة والتاء وثلاثة بالهمزة وتكرار حرف بالهمزة أصلي بالهمزة والنون. أوكي. ومرة بالهمزة والتاء. وثالثة بالهمزة وتكرار حرف أصلي ورابعة بالتاء والألف وخامسة بالتاء وتضعيف حرف أصلي والمثالان الأخيران زيد على زيدة. زيدا أيوه زيدا على كلا الفعلين فيهما ثلاثة أحرف هي الهمزة والسين والتاء مرة والهمزة والهمزة والواو. والواو وتضعيف حرف أصلي أخرى. أوكي كملي. وإذا لم يكن وإذا لم يكن الفعل ماضيا وأردت أن تعرف أهو مجرد أم مزيد فرده في الماضي ثم فرده انظر إلى المعادي. إلى الماضي ثم أيوه انظر فيه. أوكي حسبك. ما شاء الله. فهمتم؟ فهمت يا أخي فكري؟ فهمتي يا أصدقاء؟ Sikit-sikit Ustaz. Sikit ya? Sikit je. Okey, nak faham. Okey. Iza ta'amalta, kalau kita memperhatikan, tengok, teliti, amsilata khamsi thani. Okey, kalau kita tengok contoh-contoh pada bahagian yang kedua. Mungkin yang ni bahagian kedua. Mungkin sini kot ni maksud dia. Okey. Daripada fahima jadi afhama, hamala jadi hammala, la'iba jadi la'aba. Okey, itu yang dia sentuh kat sini. Ra'aita, awak akan dapati anna kulla fi'lin, awak akan dapati setiap fi'il tu fiha padanya huwa nafsul fi'il, adalah fi'il yang sama alladhi fi mithal muqabili, pada contoh yang bertentangan tu. Contoh yang macam mana? Yang bertentangan lahu ma'a ziyadah, yang mana contoh-contoh tu mempunyai tambahan. Fal mithal ats-tsalatsa ula, dan tiga contoh yang pertama tu zida ala kulli fi'lin, setiap fi'il itu ditambah padanya satu huruf di atas huruf yang asal. Inilah tambah satu huruf lah. Ni huruf asal fahima, dia tambah satu huruf, tambah alif, afhama. Ni pula hamala, dia tambah satu huruf, dia tambah mim pula. Bila sama dia ganti dengan sabdu je lah. Yang ni pula la'iba, dia tambah alif, maka dia akan jadi la'aba. Okey, itu yang dia sebut lah. Okey, kat mana sini? Kemudian fal hamzatu zaidatun. Jadi hamzah pada afhama itu adalah zaidah. Wal mim juga zaidah pada hammala. Wal alifu zaidatun fil la'ib. Dia panggil alif lah. La'aba. Wal amsilatu khamsatu, dan contoh yang kelima selepasnya. Okey, yang kelima mana? Okey, dia kata contoh kelima yang mana selepasnya ditambah setiap ke atas setiap fi'il itu dengan dua huruf. Okey. Dia ditambah pula dua huruf. Kat mana fi'il ditambah dua huruf? Yang kelima dia kata 1, 2, 3, 4, 5. Betul ke? Keempat kot. Okey.
Ni. Indafa'a, 2 huruf lah. Irtafa'a. Ta ni ta domir baris kita lah. Irtafa'a daripada rafa'a. Betul tak 2 huruf? Harfan kan? Alif dan juga ta. Yang ni ihmarra, alif kat depan dengan ra. Begitu dia dengan tadaraba, dia tambah ta dan alif kat situ. Hasuna dia tambah ta dan sin. Dia salah kat situ. Kalau salah kita betulkan lah kot. Wal amsila ar-rabi'ah allati al-arba'ah. Ditambah 2 huruf. Sekali dia kata penambahan itu dengan hamzah dan nun. Hamzah dan juga indafa'a. Betul kan? Betul tak? Indafa'a tadi. Dan sekali wa marratan bil hamzah wa ta irtafa'a tadi. Contoh yang lain. Ada tak siapa pernah dengar fi'il yang ada tambahan alif nun? Selama dia belajar bahasa Arab mesti ada jumpa. Fi'il madhi. Kita open mic. Bagilah contoh. Kasaro. Kasara pecah jadi dia tak jadi dia apa? Inkasaro. Inkasara. Inkasara maksudnya apa? Telah pecah. Puan Asila ada tak? Okey, syukran Hazika. Puan Asila ada pernah dengar, jumpa tak fi'il yang ada in ni? Tak tahu lah Ustaz. Okey. Akhi Fikri? Apa Ustaz? Yang in tu In, Fatahtul bab. in fataha. Infataha. Boleh sebut infatahal babu. Infatahal babu. Jadi dia maksudnya terlah. Ini tertolak air mengalir lah. Inkasara. Okey, irtafa'a contohnya macam apa? Irtafa'at. Maksudnya kalau rafa'a jundi ar-raya. Askar tu mengangkat bendera, jadi bendera itu terangkat. Irtaqa macam irtaqa. Irtaqa ni macam daripada perkataan apa? Raqa. Okey, juga mau maksud ter juga. Irtaqa ni apa? Macam sama je maksudnya. Apa maksud irtaqa? Lu dengar tak? Tak pernah. Dia macam kalau irtafa'at macam terangkat. Macam irtaqa dia lebih kurang lah. Dia macam meningkat naik. Dia macam maju. Irtaqa. Ter jugalah. Okey, banyaklah yang fi'il yang ada macam ijtama'a, ijtama'a. Pernah dengar tak? Mestilah pernah kan? Ijtima', betul tak? Ijtama'a. Ada alif, ada ta. Dia asal dia apa? Jama'a. Kumpul. Jadi ijtama' telah terkumpul lah macam tu. Ijtama'a. Boleh kita terjemah sebagai berkumpul ke boleh juga. Okey? Fahimlah? Macam warna semua guna macam ni lah. Iswadda, ibyadda, macam ni ihmarra. Kalau tadaraba kita boleh ambil macam tasyaraka. Apa lagi? Tanaza'a, bergaduh. Kan waktu khutbah tu selalu kita sebut khutbah Jumaat tu. In tanaza'tum. Ambil daripada buat fi'il ni lah. Tanaza'a. Jadi tanaza'a ni maknanya bergaduh, berkelahi, berbalah, tanaza'a. Kalau tahassan banyak juga. Ada tak fi'il yang daripada tahassana, fi'il madhi? Banyak kan? Ada tak yang terlintas di fikiran entum? Yallah. Macam takabur daripada wazan tahassana lah, tafa'ala. Jadi agak-agak Ta'allama Ustaz. Ta'allama, ahsanta. Ta'allama, takabbara, Tazakkara. ta'abbuda, ta'abbud, taqarrub. Tu
itu masdar. Fi'il dia ta'abbada, tajamma'a. Banyak. So maknanya dia juga maksud dan juga macam berubah menjadi sesuatu. Okey. Itu apa yang dikatakanlah kat situ. Wathalisan bil hamzah, dan yang ketiga dia ada tambahan dengan hamzah wa tikrar harfu asl. Ini yang macam ihmarra. Ini dia nak sebut kat sini yang ihmarra lah. Dia kata tikrari harfin asliyin. Ini dia ada tambahan alif dan juga berulangnya huruf asal, iaitu seperti ra di belakang tu, ihmarra 2 kali lah. Wa rabi'atan bit-ta' wal alif, ada ta dan alif, seperti irta, ta dan alif. Apa? Ta dan alif. Tadaraba tadi itu maksud dia. Wa khamisatan bit-ta' wa dha'if harf asal. Ni yang tadilah, yang tahassana tadi tu. Dia ada ta di depan, ta dhaif tu maksudnya menggandakan huruf asal. Yang tadi tu namanya tikrar sebab dia di hujung. Tapi kalau di tengah namanya tad'if. Itu bezalah. Wa mithalan akhiran, dan 2 contoh yang akhir tu zida ala kilal fi'lain. Dia kata 2 contoh akhir tu ditambah ke atas kedua-dua contoh atau kedua fi'il itu berapa huruf? 3 huruf, iaitu hamzah, sin dan juga ta. Dan ada juga ditambah hamzah dan juga waw, dan juga tad'if huruf asal wa ukhra dan lain-lain. Dia banyak. Kalau mazid ni kan dia tambah macam ni. Dia tambah alif, tambah waw, lepas tu tad'if huruf asal. Itu maksud dia. Okey? Wa idza lam yakun fi'il madiyan, kalau dia kata kalau tak jadi fi'il, okey, dia kata illam yakun fi'il, kalau dia bukan dalam bentuk fi'il madhi, kan, kita tak tahu kan dia mazid ke mujarrad, betul tak? Kita baca macam ni. Okey, dia dibaca adalah yufhimu. Dia fi'il mudhari'. Okey, tapi dia kata kat sini, kalau fi'il itu dia bukan fi'il madhi, aradta an ta'rifa ahwa mujarrad am mazidun, kalau kamu nak tahu fi'il tu mujarrad ke mazid, riddahu, kembalikanlah ia ke madhi. Jadi kita ubah dia kepada madhi. Bolehkah kita ubah kepada fahima? Boleh tak? Tak boleh, sebab fahima 3 huruf. Jadi ya mesti baris di atas, baris fathah. Tapi kat sini ya baris dhammah. Kita kena tengok sebelum akhir baris bawah. Jadi sebab wazan fi'il af'ala yuf'ilu, maka madhi dia adalah af'ala. Jadi afhama. Jadi dia adalah fi'il mazid ke mujarrad? Fi'il mazid. Itu cara dia. Kadang-kadang kita tak tahu fi'il tu apa sebab dia dah berubah dalam bentuk mudhari'. So kaedah dia adalah kita kembalikan ia kepada madhi. Okey, itu kaedahnya. Okey, wa al-qawa'idu al-fi'lu al-mujarradu ma kanat jami'u huruf asliyah. Okey, dia kata fi'il mujarrad ni adalah apa yang berlaku adalah merupakan huruf asal. Itu maksud fi'il mujarrad. Dan fi'il mazid ni ialah apa yang ditambah padanya harfun au aksaru ala hurufi al-asliyah. Okay, dia ditambahlah sama ada 1 huruf ataupun lebih ke atas huruf asal tadi. Ini khulasah lah. Wa thulathiyu, dan fi'il sulasi ni dia yakunu mazidan fi harfun. Okay, fi'il sulasi yang menjadi mazid ni dia ada 1 huruf, dengan 1 huruf, 2 huruf ataupun 3 huruf.
أوكي، so إن شاء الله ففي اللقاء القادم نحن سنتحدث عن مجرد الرباعي ومزيده. Kita akan cerita tentang tadi mujarrad sulasi. Ni dia ada juga mujarrad rubai yang mana dia terbentuk 4 huruf. Dan dia juga daripada 4 huruf tu dia ada tambahan dia. Okey. So kita bagi faham ni dululah. Ini yang asas ni. Ini kadang-kadang kita pun belum benar-benar menguasai. Betul tak? Betul tak? Setuju tak? Betul. Sebab kadang kita pun masih confused dia ada sabdu ke, alif ke. Okey, insyaAllah. So kita akan, bila kita baca, kita akan jumpalah fi'il-fi'il. Biasanya fi'il yang mujarrad sulasi dan mazid sulasi je yang kebanyakan kita jumpa. Yang rubai tu jarang-jarang lah kalau kita baca. Okey. InsyaAllah harap apa yang kita baca ni dapat memberi kefahaman, menambah ilmu kita lah. Jadi naktafi bihadzal qadar, yani min qiraah ماذا في kitabna wadih. Nanti kita baca sikitlah kisah, mungkin seorang satu paragraf. Jadi untuk ini hadza faqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.